Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan dinantikan akhirnya tercawa. Hari ini pada 21 Mac 2026, Pengurusan Kerja Peperiksaan Malaysia telah diumumkan. Ia menandakan bahawa satu perjalanan telah berakhir dan bermulanya satu lembaran buku yang baharu. Saya, Nur Adisa Ajrana, selaku wartawan anda pada hari ini bersama rakan sekuda saya, Ania, akan membawakan laporan khas dari SMK Murid Cik Ngah. Hari ini kan hari yang ditunggu oleh semua pelajar yang telah menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2025. Bukan hanya sekadar kertas, ini adalah hasil dari usaha keras, malam-malam tanpa tidur dan juga doa-doa yang tidak pernah putus. Tahniah Al-Abrar, tahniah semua, tahniah ibu bapa yang mendoakan, ya. Pesanan saya sebagai ibu, SPM ini adalah satu titik perholaan di depan gaji semua pelajar-pelajar lepasan SPM, kerana ini bukanlah pengakhiran. Rizal yang anda penuhi adalah permulaan bagi untuk meneruskan kehidupan. Jadi apapun rizal yang diterima, dokumen yang diterima, redha. Yang dah selesai mengambil rizal SPM, teruskan perjuangan, sebab rizal SPM ni penentu untuk anda masuk melangkah jauh ke institut pengajian tinggi yang lain. Okay? Jangan berhenti setakat SPM sahaja. Okay, nasihat saya. Dan rizal yang dah lepas untuk buku, semua jangan berhenti belajar. Bagi pembelajar yang murid-murid yang baru nak ambil SPM tahun ni, buat preparation awal, persediaan awal. Okay? Saya nak sama belajar. Pas dapat rizal ni, saya nak sama belajar. Tengoklah mana-mana yang dapat. InsyaAllah kalau ada rezeki dapatlah. Saya rasa of course mak ayah kita dan kawan-kawan saya dan cikgu-cikgu saya, sebab selalu tolong saya kalau saya macam anxious ke, saya tak tahu apa nak buat ni. Memberikan saya inspirasi dan motivasi sepanjang saya melanjutkan pelajaran saya ini ialah mak saya. Sebab saya berasal daripada keluarga yang bukan senang. Jadi bila saya belajar tu, saya mikir nak banggakan mak ayah je. Fikir nak buat dia happy. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun ini dan diumumkan keputusan SPM pada hari ini, SMK Bukit Kecil Tengah telah meningkat dari segi grade rata sekolah dan juga layak mendapat CDN, yang mana sebelum ini 2024 GPS sekolah adalah 5.24 dan meningkat menjadi mengecil menjadi 4.89. Manakala untuk LMS pada sebelum ini adalah 9.261 dan meningkat menjadi 9.412. Bersyukur kepada Allah SWT kerana batch Al-Abrar ini pencetus mendapat keputusan yang cemerlang pada tahun ini, dan Bonda rasa amat gembira dan berterima kasih kepada, terutamanya kepada guru-guru SMK Bukit Tengah, kerana pasukan Bonda ini bekerja sesungguhnya pada tahun lepas, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi sekolah, dan juga kepada batch Al-Abrar yang mana mereka juga berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi sekolah SMK Bukit Tengah. Al-Fatih, Bonda mencabar tahun ini capaikan GP sekolah 4.14 pada tahun ini, insyaAllah ikut target Bonda. Dan mulai hari ini jadikan apa kejayaan yang dicapai oleh batch Al-Abrar ini, dia berjaya memecahkan grade 5, GP 5 tu menjadi GP 4, dan pastinya Al-Fatih sememangnya lebih baik pada tahun ini dan berusahalah bersungguh-sungguh bermula, sebenarnya mula pada awal tapi bermula pada esok, esok dan seterusnya, okey. Jadi Bonda harap Al-Fatih terus bersemangat, terus menanamkan azam, menanamkan rasanya bersaing, sebab penetapan target pun Bonda telah buat, dan teruslah mencapai kecemerlangan untuk peperiksaan pertengahan tahun. Bonda cabarkan tahun PPT ni mesti ada straight A dan GP dia mesti mengecil. Jadi Bonda harap Al-Fatih terus bersemangat selepas hari raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar atas segala usaha dan ketekunan yang telah dicurahkan. Semoga hari ini menjadi pemangkin semangat kepada calon-calon SPM 2026 untuk terus berbakti dan mengharumkan nama sekolah.
Sehingga kita bertemu lagi di lain ruang dan waktu. My TV SNK BKT brings everyone together.